dalam RM599 lah. Keras sikit harga dia. Tapi bukan carbon fiber, aluminium alloy. Carbon fiber tak dapat harga ni lah bang. Dekat 1K lah kalau carbon fiber kan. So aku boleh je beli tapi bajet kan. Bajet kan. Tak nak lah bazir duit beli sampai 1000 lebih takat tripod saja, tapi dah boleh dapat yang harga pertengahan, dah dapat kualiti, performa dah bagus dah, okey lah. Cuma berat sikit lah nak usung tu. Tapi tak ada masalah pun kalau ada bed. Tak ada masalah pun. Cuma berat dah, nak rasa berat, taklah berat sangat. Lebih kurang 1 kilo tak sampai macam tu kot. 1.2 kilo ataupun tak sampai, lebih kurang tu lah. 1.2 kilo lah rasa aku. Tak ada berat mana. Kalau ada bed, pegang macam ni tak ada masalah pun. Cuma kalau carbon fiber lebih ringan lah. Kalau ada bajet lebih, tak ada masalah kan. Aku pun nak beli kan, ringan. First kali carbon fiber ni ringan. Yang tu je. Sebabkan 1,000 tu aku boleh beli lighting, aku boleh beli tripod. Tripod pun dalam bajet 500 hang boleh dapat solid dah. Bukan yang kecil-kecil punya 500 boleh tak? Bukan yang kecil-kecil. Yang elok punya lah kan. Janji boleh pakai elok. Daripada aku pakai hak 1 lebih tu, baik aku pakai hak ni. Daripada aku beli hak 1000 lebih tu, cuma nak pakai untuk ringan je, function lebih kurang je kan. Cuma aku beli ni sebab dia ada angle tau. Dia ada angle macam ni. Dia ada angle macam ni tengok. Dia ada 360 darjah. Nampak? Dia boleh buat 360 degree. Di mana korang boleh pusing, nak putar, kiri kanan, nak shoot bawah macam ni. Tak ada hal. No problem. Sebab apa? Sebab bila korang beli 360 darjah, bila korang shoot kat produk atas table kan, korang boleh shoot macam ni. Korang letak korang punya produk yang nak shoot tu, korang naikkan tinggian dan boleh buat macam ni, macam tu. Shoot daripada atas sampai bawah. So senang lah. Ataupun korang nak shoot produk dari sini, bawah, korang boleh letak atas table, korang letak kamera satu dan boleh shoot sini kawasan. So senang lah. Sebab tu aku ambil 360 degree punya stand lah, supaya senang. Sebab aku boleh dapat 500 tu boleh dapat carbon fiber. Ya, aku boleh dapat carbon fiber, tapi mode dia standard macam ni lah. Macam ni lah. Carbon fiber 500 boleh dapat. Boleh dapat macam ni. Carbon fiber tau. Sini carbon fiber, atas solid lah. Dia tak bagi dah semua carbon fiber kan. Kat sini carbon fiber, kat atas ni solid. So 500. Okey lah, cuma tak ada 360 degree macam sekarang ni. So macam ni lah korang boleh shoot. Boleh pusing macam ni. Cuma dia tak ada macam ni. Kalau 360 degree angle kiri ke kanan tu tak boleh buat. Disebabkan aku nak angle yang ni, dia ada ajar bajet dalam 200-300 kan. Tapi yang tak best dia dekat kawasan ni dia longgar. Bila korang lock, dia akan rasa longgar macam tak kukuh kan. Bila aku pergi tempat yang tidak sekata lantai, tempat yang berbatu, dia macam tak balance. Kamera mahal-mahal, bila hang pakai tripod yang hak tak berkualiti, kamera kau jatuh dalam air ke, habis. Naya weh. Kamera dah ribu-ribu, takkan tripod nak pakai 100 lebih kan. So aku upgrade dalam 500 lebih. Okey lah. Professional punya tripod kot, 500 lebih tu. Dah tahap profesional dah. Kalau macam tahap profesional gila-gila tu, dia orang dah ada banyak tripod. First kali dia orang ada tripod yang macam ni. Lepas tu, hak jenis carbon fiber pun dia orang ada. Dia orang tak ada satu lah, dia orang ada banyak jenis lah kan. Macam aku pakai satu je. Tripod ada bermacam jenis tripod. So macam ni lah tripod aku. Cantik kan? Ya, dia ada solid carbon, solid aluminium alloy. Cantik. 179 cm. Maksimum paling tinggi dia boleh dapat 170 cm. Termasuk aku naikkan ini. Yang ni maksimum aku boleh naikkan 170 cm. Lebih kurang paras aku punya kepala ni atas sikit lah. Lebih kurang macam tu lah. 170 cm. Itu dah sangat membadai lah. Kita tak nak shoot sampai atas macam tu kan. Tak ada lah macam tu. Lebih kuat macam paras kita punya dada. Okay. Dan the best dia kat sini ada level
di mana kita boleh naikkan ukuran berapa ketinggian. 1 inci, 2 inci, 3 inci. Inci kot tidak aku. 1 inci, 2 inci. Mungkin ataupun cm lah, aku tak pasti. Dan kat sini ada rubber o-ring, di mana kalau kita hentakkan kan dia akan lindunglah kita punya material bahagian sini. Sebab dia tak satu o-ring supaya dia jagalah. Yang tu disebabkan material dan bahan yang berkualiti dengan harga yang menjangkau. Sebab itulah dia orang buat material yang lebih berkualiti lah berbanding tripod yang harga yang ratus-ratus tu. And then atas ni pun dah solid. Okey, bagi aku atas ni solid. Aku suka dengan apa yang aku beli sekarang. Sebelum aku beli, aku dah cuba comparekan dengan banyak brand. Aku compare dengan KF, aku compare dengan Smoring. Banyak brand yang aku compare sebelum aku nak beli. KF actually okay, harga dia pun jauh lebih murah berbanding Ulanzi. Tetapi ada part yang aku tak berkenan di bahagian lock kat sini. Di bahagian 360 darjah, di bahagian 360 darjah ni, bahagian sini. So bila kita lock dia tu, dia agak goyang tau. Dan dia tak dua bahagian saja. Dan dia tak pakai ball bearing macam pakai sekarang. Dia lock pakai ball bearing tau. Kalau macam KF, dia hanya dua pakai gigi kat sini. Kita gerak ni pakai gigi lah. Bila kita lock, kunci kuat lagi kuat, dia akan ketat. Tapi kalau untuk Ulanzi ni, kita hanya pusing. Dua pusingan, ada satu klik, dia akan boleh dia boleh buka dah. So bila kita lock balik, sampai ikut pusingan ni dalam 2-3 kali pusing, dah boleh lock dah. Actually yang ni sangat berkualiti lah berbanding yang aku compare dengan brand-brand lain. Sebelum aku beli, mestilah aku nak compare kan dengan harga yang berpatutan dengan apa yang kau dapat. Actually memanglah murah sikit kan. KF harga dia dalam 400 lebih. Aku cuba top up sikit dalam beberapa puluh ringgit, aku dapat yang berkualiti jauh lebih baik daripada KF ataupun Smoring. Ya, mungkin lepas-lepas ni dia keluar lagi model-model yang lebih berbaloi. Actually kalau ada, korang boleh ambil, tak ada masalah. Tapi kalau korang nak macam aku dah buat research sebelum aku beli. Ini antara the best dalam budget macam tu. Paling the best lah. Solid, fully solid. Bawah standard steel, bukan aluminium alloy ya. Standard steel dengan solid atas, fully solid. Okey, korang boleh dapat juga fully carbon dengan harga yang sama, cuma tak ada angle 360 degree macam tu. Ya, brand pun Ulanzi juga, cuma tak ada 360 darjah boleh buat kiri ke kanan angle kan, tak ada. Cuma tegak macam ni ya, carbon fiber. Ya. Korang boleh dapat ringan carbon fiber. Nak kata ringan, tak ringan mana pun, lebih kurang tak sampai sekilo lah kan. Tapi kalau korang nak solid, berbaloi, ada angle 360 darjah, 90 darjah, korang boleh ambil macam aku. Dah fully metal. Dengan apa yang aku beli sekarang, aku berpuas hati lah. Sebab aku beli pun, aku cuba comparekan dengan brand-brand yang lain sebelum aku buat keputusan nak beli. Sebab aku dah beli, aku bukannya nak pakai sat-sat je, nak pakai lama kan. So aku buat keputusan, aku beli Ulanzi. Dan kat sini korang boleh gantung korang punya bed, okey. Bila korang angkat ni kan, nak ke degree tu, buka dia punya degree macam ni, dia bila aku gantung kamera ni, bila dia berat kan, tak stable kan, korang gantung korang punya bed dekat klik kat sini. Korang boleh gantung korang punya bed kat sini supaya dia stable lah. Okey. Yang ni korang boleh tengok sekarang. Nampak 360 darjah, korang boleh buat pelbagai macam gaya. Dekat sikit ke? Jom. So aku tunjuk bahagian dekat sikit kat korang. Ni kan. So tripod ni korang boleh buat pelbagai macam gaya. Okay, korang nak anglekan dia. Yang best kat sini bahagian sini. Kat sini dah pakai metal tau. Metal solid, dan sini pun metal. Kat sini metal dan kat sini mungkin plastik kot. Aku tak pasti. Nampak gaya macam metal, plastik, aku tak pasti. Sebab color dia pun aku tak nampak dengan jelas. Tapi bahagian sini metal. Sebab color dia pun macam kasar kan. Kat sini pun dah metal. Ya, banyak bahagian metal kat sini metal. Kan nampak dalam kamera mungkin korang rasa plastik, tapi dia dah metal. Kat sini dia pakai ball bearing.
Di mana pusingan tu lebih smooth tau. Rasa dia punya smooth tu. Nampak belah bawah ni. Nampak. Dia ada skru-skru kan. Dan aku tak nak buka lagi skru tu. Dia tukar bearing ke tak. So smooth lah. Aku rasa kalau nak buka skru, nak tukar dia punya aksesori tu pun mungkin boleh kot. Kalau ada jual dia punya aksesori dia. Aku tak pasti. So batang ni aku tak pasti ada jual ke tak. Kalau kata boleh upgrade, aku nak upgrade weh batang ni. Tukar yang colour-colour sikit kan. Nak custom dia punya colour. Tapi tu lah. Ulanzi ni dia tak banyak colour kan. Macam KF punya brand. Okay, dia dah padu dah. Dekat sini dia colour macam aluminium alloy kan. Dia pakai aluminium alloy kat kawasan ni. Colour dia tu. Tapi material tu yang aku tak boleh tahan. Aluminium alloy weh. Ringan. Bahan yang ringan. Mudah bengkok. Mudah terkulai. Sebab tu aku tak beli KF. Design colour dia dah cantik. Cuma itulah kan. Macam kata kan dia pakai stainless steel. Aku tak nak lah stainless steel. Nanti mudah tergoreh. Dia pula pakai jenis gigi-gigi kat sini. Bila kita kunci, lama-lama kelamaan dia akan kehausan. So tak boleh tahan lama lah. Mungkin dalam pakai beberapa dekad dah boleh kehausan. So aku desaidkan ambil Ulanzi, brand yang terbaru. Ulanzi ni pun bukannya brand cikai-cikai. Dia pun ada daripada tahap bajet sampai pertengahan dan high profile. So ikut bajet korang lah kan. So ketinggian dia lebih kurang dalam 179 cm. So kalau korang nak tunjuk bawah lagi, korang boleh buat. Okey, lupa. Buat dia punya apa? Dia panggil apa ni? Water level. Water level ni 1 2 dan 3. Yang best 3 water level weh. Mana satu lagi? Sini satu lagi. 1 2 3. So korang boleh tengok kestabilan tu dekat tengah. Okay, kat sini pun korang boleh control dia punya water level, letak kat tengah-tengah, dan sini pun ada water level. 3 water level korang boleh monitor tahap kestabilan. Actually satu lagi aku lupa. Sini boleh cabut weh. Sini korang boleh pusing, korang bawa keluar, korang ambil ball jam ball ni masuk kat sini, korang boleh pegang. Buat satu macam tongkat kan. Nak hiking ke, naik bukit ke, ataupun korang nak pegang sambil shoot kamera korang. Ya. Yang ni boleh tanggal. Yang ni the best, boleh ditanggalkan. Ini yang kita nak. Boleh tanggalkan. 2 dalam 1 lah.